Okey, isu Abang Belon ni, saya difahamkan di mana pihak polis pun telah keluar kenyataan di mana ada 13 kes lampau. Dan sebenarnya saya pun sebelum ni telah dimaklum kepada saya juga ada kes. Jadi dalam isu ni kita lihat di mana semalam saya hubungi ayah Abang Belon ni, beliau pun keluarkan air mata lah, nangis lah, begitu sedih lah apabila netizen di luar mengatakan ada kes lampau 13 kes. Hari ini saya ingin menekankan di mana kes lampau tu lampau. Kenapa hari ini kita boleh lihat di mana netizen ni keluar berbagai kenyataan seolah-olah begitu hina sangat Abang Belon ni melibatkan kes lampau ni. Hari ini Abang Belon ni telah cuba ubah diri nak buat perniagaan kecil-kecilan, bermula dengan perniagaan kecil-kecilan. Kita harus beri peluang, bagi semangat kepada Abang Belon ni. Takkan kita lihat ada kes lampau kita nak hina ataupun kutuk dan sebagainya. Kita sebagai seorang Islam sebenarnya bulan Ramadan ni, kita harus memberi semangat, kata-kata semangat kepada Abang Belon ni. Bukan kita perlu hina sangat. Dalam agama Islam pun tak ajar kita buat begitu. Jadi saya selaku Presiden Ikhlas Malaysia, saya menyuruhlah peniaga-peniaga seluruh Malaysia, penjaja, peniaga kecil, tolong backup Abang Belon ni. Kita rasa sedih dan begitu sedih dan kita lihat di mana Abang Belon ni dihina begitu teruk sangat. Dan saya mintalah peniaga-peniaga kecil seluruh Malaysia, marilah kita sama-sama kita backup Abang Belon ni. Abang Belon ni dah ubah, hidup dia dah ubah dah, bukan ingat kisah lampau ni. Kan? Dah habis tu habislah. Hari ni beliau memulakan hidup baru, ingin nak berniaga belon. Kenapa kita nak hina sangat dengan isu-isu lampau ni? Sedangkan dalam negara ni ada pemimpin yang pernah masuk penjara pun jadi menteri. Apa perlu kita hina sangat? Saya minta PMX pernah keluar kenyataan di mana kita perlu tolong peniaga-peniaga miskin. Hari ini saya minta menteri-menteri di sana, tolonglah backup peniaga-peniaga kecil ni. Dan hari ini kita lihat di mana kalau kes ni berpihak kepada PBT ataupun berat sebelah, akhirnya segalanya akan hancur. Di mana kita lihat PBT, adakah PBT ni dihantar kursus ni, penguatkuasa ni dihantar kursus di negara Israel bertindak ganas, walaupun dikatakan Abang Belon ni bersalah. Adakah perlu bertindak begitu ganas sehingga 3-4 orang? Perlu ke? Sebenarnya dalam isu ni kita lihat DBKL ni perlu didik penguatkuasa ni bagaimana cara nak menangani ataupun berhadapan dengan peniaga-peniaga kecil ni. Saya harap peniaga-peniaga seluruh Malaysia, jom kita duduk di bawah payung ikhlas, duduk bawah satu payung Ikhlas Malaysia ni. Boleh hubungi saya, kita duduk satu payung seluruh Malaysia. Tak perlu bayar duit kalian apa pun tak perlu. Duduk bawah Ikhlas Malaysia ni, apa-apa isu timbul, kita akan sediakan peguam dan sebagainya untuk membela nasib-nasib peniaga kecil di seluruh Malaysia. Tak kira negeri pembangkang ke ataupun negeri yang di bawah kerajaan Pakatan Harapan ke, kita tak peduli. Kita minta peniaga-peniaga kecil seluruh Malaysia perlu bersedia dari sekarang. Kita perlu bersedia. Jangan kita ditindas, diterajang, gigit sana, gigit sini, sepak terajang dan sebagainya berlaku hari ini. Kita tak nak peniaga-peniaga Melayu, khususnya peniaga-peniaga Melayu ditindas begitu kejam di seluruh Malaysia. Jom kita bersama dengan Ikhlas Malaysia, kita duduk satu payung, kita bergabung. Apabila kita bergabung, dah tentu kita boleh gegarkan PBT seluruh Malaysia. Saya minta peniaga-peniaga kecil seluruh Malaysia, kita bergabung duduk di bawah Ikhlas Malaysia ni. Duduk bawah satu payung Ikhlas Malaysia. Jadi saya mintalah pemimpin-pemimpin, tak kira daripada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, perlu ingat PBT adalah paling rapat dengan rakyat, paling rapat dengan peniaga. Apabila mereka menindas, dah tentu akan menjejaskan politik negara ni. Dah tentu, tak kira lah parti mana pun. Kita lihat di Kedah pun ada isu, bukan tak ada isu, memang ada. Jadi benda yang betul kita perlu berjuang habis-habisan. Kalau salah tetap salah, tak kira Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Salah tetap salah.
Jadi saya harap pemimpin hari ini, jangan kita nak tukar kerajaan, akhirnya benda yang sama yang berlaku. Akhirnya rakyat akan muak, akan benci, tak akan pilih mana-mana kerajaan satu peringkat. Jadi saya harap perubahan perlu berlaku dalam negara ini, khususnya peniaga-peniaga kecil. Perlu ingat peristiwa di Jordan, negara Jordan. Apabila peniaga burger ni ditindas, akhirnya kerajaan kolaps. Kerajaan digulingkan. Jangan satu peringkat di Malaysia ni di mana akan berlaku sebegitu. Kita perlu ingat, dalam negara ini kita ada 1.8 juta peniaga kecil. Penjaja peniaga kecil 1.8 juta yang telah daftar di bawah SSM dan 30% je yang daftar dengan PBT. Ini yang terdapat dalam negara ini. Jadi Ikhlas Malaysia memang sejak tahun 2007 kita dah gerak seluruh Malaysia dan kita akan gerak lagi sekali seluruh Malaysia. Kita akan wujudkan rangkaian kita lebih luas lagi untuk membela peniaga-peniaga miskin Melayu yang selalu ditindas, dihina. Kita akan bela habis-habisan. Ini yang kita akan buat. Dan saya bukan hari ini nak salahkan pihak polis. Dedakan Abang Belon ni ada 13 kes lampau. Saya ucapkan terima kasih kepada polis lah. Saya harap pihak polis jangan berat sebelah. Perlu ambil jalan tengah. Tanggungjawab polis perlu bela rakyat ataupun peniaga, juga PBT. Perlu neutral, duduk tengah-tengah. Kita nak tunggu keputusan Pegawai Negara, nak tuduh Abang Belon ni dari sudut mana, kita tengah tunggu. Kalau kita nampak kes ni berat sebelah, saya minta peniaga-peniaga seluruh Malaysia, khususnya peniaga Melayu miskin seluruh Malaysia, kita bangkit, kita bergabung bersama, kita berjuang untuk seluruh peniaga-peniaga di Malaysia.